Atuk-atuk solat, dia ke belakang. Dia tak melintang. Ni nak fokus duduk. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Boleh Sama tak bentuk dua-dua ni? Lebih kurang sama lah. Sebab apa dibuat macam ni? Cuba tengok duduk antara sujud tu. Nama duduknya apa? Sorry, iftirash. Sifatnya tengok dia duduk atas buku lali dia ni. Ni duduk atas buku lali ni. Betul Ustaz? Okey. Dua betul dua. Yang kedua apa dia buat? Yang keduanya ni kiri ni dia lintang sana. Atuk-atuk solat dia ke belakang. Dia tak melintang. Ni okey. Yang ketiga apa? Ni nak cek, nak audit. Ni namanya audit forensik solat dah. Ni bendanya ni kita nak audit. Dan ini berlaku di ruang tamu rumah kita ni. Dia bukan di surau, bukan di masjid. Ya, di ruang tamu rumah kita tu. Ni berlaku ni. Ini di dewan ni lah kan. Ni ruang tamu. Okey. Baik, dah. Nombor 3 apa? Nombor 3. Kaki kanan. Tengok dia membetulkan tu. Tadi betul dah. Okey. Kaki kanan. Tegak tu. Nah. Bila kaki kanan dia tegak, nombor 4 apa dia punya sifatnya? Dek, cuba pandang sana, dek. Pandang sana pula. Pandang sana. Tengok ujung-ujung jarinya tu, semua ke depan. Ni, ni. Ini yang kita nak pimpin anak-anak kita. Ni, okey nak?